Korang tolonglah jangan sesekali beli barang dekat ni, kedai ni. Jangan beli barang dekat dia. Ni kedai ni tau. Korang jangan beli barang dekat dia tau. Janganlah beli barang dekat dia sebab nanti kerja korang senang. Kenapa korang tak boleh beli dekat dia ni? Kenapa? Korang tahu tak, kalau korang beli dekat dia ni, dekat KNK ni, diorang pastilah diorang hantar korang punya barang tu tepat waktu, sampai ke depan pintu. So tak ada istilah lah barang tu lambat sampai ke ataupun tak sampai ke, tak ada. Weh, bukan itu je. Bukan diorang hantar je tau, tapi diorang tolong turun barang. Diorang tolong turun barang sampai ke depan pintu korang tau. Bukan tu je. Diorang pun bagi pinjam scaffolding, kerusi kayu free. Sekejap, lagi satu. Kalau korang beli dekat dia ni kan, diorang akan bagi guni free. Untuk apa? Untuk korang masukkan sampah-sampah yang bertimbun tu dalam guni. Ni kalau korang beli dekat dia, semua dia bagi. Tak tahulah kenapa dia ni semua benda dia nak bagi, tahu tak? Semua dia nak bagi. Diorang bukan bagi free guni je tau. Aku ingat diorang bagi guni free je tak. Diorang tu tolong angkat sampah. Diorang tolong buang sampah sekali, tahu tak? Tak tahulah kenapa dia ni. Korang tahu tak, ni kedai ni tahu tak, ramai gila kawan-kawan kita recommend untuk datang dekat dia ni sebab diorang punya servis memudahkan